Nanti kenapa orang stroke kena minum Bifil? Oh, orang stroke mesti nak minum Bifil nombor satu. Nombor dua, pakai Alora Pens. Pasal orang kena stroke, dia punya dalam Bifil tu ada nitric oxide. Dia akan mengeluarkan nitric oxide. Okay? Dia punya hormon nitric oxide tu akan melembutkan kita punya saluran pembuluh darah kita. Jadi kalau kita punya saluran pembuluh darah kita relax, si lemak tak boleh bertakung. Jadi perjalanan darah akan lebih lancar. Mesti nak pakai. Selain daripada syuruto, bukan syuruto, dia kasih sel baru. Pembuluh darah nombor satu mesti. Dan syuruto akan repair tisu-tisu yang lemah-lemah seperti yang tak kuat kan dia kasih repair. Tapi stroke mesti nak makan itu. Tak boleh tak boleh mengalah. Mesti nak Bifil. Kalau bagus satu hari kalau dia tengok pasal apa orang yang kena darah tinggi pun boleh turun. Dia kena rajin tengok macam mana dia punya teruk dia. Kalau 150 gitu kena ambil dua. Satu hari dua pagi, satu malam. Kalau first thing in the morning. Makan dengan blood thinning macam mana? Blood thinning separate kan. 1 hour beza. Blood thinning yes dia kasi turun tapi blood thinning dia ada side effect.